Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel. Okay guys, selamat pagi kepada korang semua yang sedang menonton channel aku. Hari ni aku tak buat review hotel, tak buat review bilik hotel, tapi aku buat review kebun aku. Okay, kebun aku ni berkeluasan lebih kurang 2000 lebih square feet, berdekatan dengan sungai. Okey, untuk makluman korang, kebun aku ni bukanlah tanah aku, tapi aku pinjam je. Okey, aku usahakan kebun ni sejak tahun 2021, di mana masa tu musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Jadi aku bosan duduk di rumah, dan aku dengan orang-orang dekat dengan rumah aku, banyak kita cari tanah area-area dekat-dekat dengan rumah, tanah-tanah yang masih kosong, dan kita cuba usahakan. Sejak, kalau tak silap, bulan 7 kita start masuk, dan kita launch pada 31 Ogos tahun 2021. Genap sekarang dah 4 tahun lebih, dan kalau 31 Ogos ni kita akan genap selama 5 tahun untuk kita dah usahakan tanah ni. Okey, yang ni entrance dia, pintu masuk aku. Tak ada buat apalah, adalah buat pagar sikit. Dan sebab hak ni pun pagar lama dulu, sini kawasan ni banyak babi, jadi terpaksa buat pagar. Tengok pagar yang kita buat ni pun dekat bawah ni rapat. Sekarang ni dah kurang dah babi kat sini. Tak tahulah babi tu dah pergi mana. Okey, dekat pintu masuk dia, kat sini aku tanam serai. Serai untuk makan. Ni pun baru lepas raya kan, lama aku tak bersihkan. Baru je minggu lepas aku mesi rumput. Okey, dan belah kiri dia, ni hasil dia. Yang ni pokok limau kasturi. Kat sini adalah satu pokok. Okey, kat sini aku buat pondok sikit untuk berehat. Untuk makluman korang, pondok ni dulu, masa aku buat video tahun 2021 dulu, pondok ni bentuk dia macam ni. Tapi dia punya tiang aku pakai kayu bakau untuk temporary. Dan bila aku dah nampak kayu bakau tu dah nak leput, dan aku salin lah, pakai guna tiang konkrit ni. Okay, yang ni pun consider temporary lah, bukanlah permanent. Kita tak adalah konkrit dalam, dan kita just tanam macam ni je. Okay, kat sini area ni nanti aku akan nak buat bench aku untuk santai-santai. Sebab kat sini kalau tengah hari, memang angin dia, angin dia guys, memang padu. Inilah tempat aku healing, tempat aku beristirahat, dan tempat aku mencari ilham, dan tempat aku melepas tension. Inilah dia, kebun yang agak kecil, kebun di pinggir bandar. Okey, dan bila petang kat sini lah tempat aku rehat. Kalau sempat lah, kalau jalan tak jam, aku balik. Aku sampai lebih kurang jam pukul 6, jam 6 petang tu, sempatlah aku duduk-duduk kat sini, lepak-lepak. Okey, apa yang aku buat selama 5 tahun dekat kebun ni, macam-macam
pokok yang aku dah tanam dah. Okey, kalau awal-awal dulu, inilah dia antara pokok dia yang aku mula-mula tanam. Ni pokok lengkuai. Yang ni aku baru tanam dalam setahun lepas. Pokok lengkuai. Pokok nyok. Ni dia pokok nyok dia. Pokok nyok ni dekat sini je, dekat tepi sungai ni ada 3 pokok. Kat sini 1, kat ujung tu 1, dengan dekat area ni. Ni dia 1. Ni dia pokok nyok. Yang ni tanam sejak tahun 2021. Tapi pokok nyok ni ada penyakit sikit, diserang kumbang. Aku tak bubuh lagi garam kasak atau garam halus. Depa duk kata kalau nak bagi sihat pokok nyok ni kena bubuh garam halus. Tengoklah petang-petang saat lagi ke, aku pergi beli garam halus, mai bubuh dekat pucuk tu. Okey, antara yang awal aku tanam dulu pisang. Pisang ni pun dah aku buat pencucian kali pertama. Aku dah cuci dah sebab dia penyakit. Okey, yang awal dulu aku dapatlah harvest buah dia. Dan bila tunggu lama-lama, dah selepas 2 tahun, dia datang penyakit. Aku tak tahu penyakit apa, tapi ulat serang daripada dalam batang tu. Dia akan jadi macam ni lah. Tu tengok, dia akan buruk dalam. Mula-mula nampak daun dia terbakar lagu ni. Lagu ni terbakar. Nampak kuning ya, kecil-kecil pun dah kuning dah. Okey, pokok pisang aku dah tanam sejak dulu, dan sekarang ni aku tengah nak cuci dia. Mungkin aku nak tanam benda lain lah, pokok-pokok lain. Aku ada pisang awak dengan pisang abu. Okey, yang ni pisang abu. Tu ada buah dia. Buah dia tu pun nampak macam tak elok dah tu. Tengok jantung dia pun dah buruk dah. Kat sini kan, nampak jantung dia pun dah. Assalamualaikum. Tu jantung dia. Jantung pun dah buruk, jadi buah dia rasanya dah tak elok. Okey, selain daripada pokok pisang, apa yang aku tanam kat sini sejak tahun 2021 tu, pandan. Memang sesuai lah, kawasan lembap. Jadi pandan ni memang amat-amat bermanfaat. Dan ada jiran aku yang akan ambil untuk buat cucok, untuk jual lah, untuk sarapan pagi kat sini. Alright. Okey, mari kita tengok. Okey, yang ni aku baru tut pokok-pokok ni. Yang ni baru keluarkan daripada, baru ambil daripada pokok selepas proses pengetutan. Yang ni limau kasturi. Tengok limau kasturi dia. Dan aku dah letak dalam polybag. Okey, limau kasturi aku ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 pokok. Dan yang ni pokok limau nipis. Limau nipis aku ada, sebelum ni ada 4. Aku dah tanam dah dekat kebun aku yang lagi 1 tu. Jadi kat sini dalam polybag ni ada 1. Okey, yang ni lemon. Lemon ni cukup mudah nak tanam dia. Oh, ada ulat bulu, nampak tu. Ada ulat bulu. Ulat bulu ni memang nak kena buang, sebab dia akan merosakkan daun pokok. Tengok, nampak macam ni lah. Dia akan jadi kerinting. Ni kena buang ni. Tak boleh biak. Tak boleh biak dah. Yang ni kena buang. Yang ni kena buang. Susah pula dah. Dia melekat. Hai, keluarlah kau. Keluarlah kau. Keluarlah kau.
Okey, kita buang dia. Ni. Okey. Kita buang jauh-jauh. Alright. Okey. Dekat dengan mini nursery aku ni, dekat dengan polybag ni adalah tanam cabai burung, cili padi cabai burung. Cabai burung ni mudah nak tanam dia. Kan aku mula-mula bubuh dalam polybag, ambil benih dia lah. Lepas tu tanam je dekat tanah. Tak perlu pakai baja, dia akan tumbuh sendiri. Dan biar aja. Bila dia dah tua, contoh macam ni. Ni contoh pokok yang dah tua. Oh, ni lebat buah dia, tengok. Cili padi dia lebat. Okey, nanti dia akan mati. Dia akan mati macam ni. Nampak? Tak ada apa orang panggil? Daun dah kan. Okey, dia akan mati. Bila dia mati, mana yang buah-buah yang dah kering, tak ada contoh buah yang dah kering, dia akan jatuh. Macam ni kan. Ni dah nak kering dah ni. Nanti dia akan jatuh. Ni buah ni dia akan kering. Okey. Bila buah kering ni, dia akan jatuh. Bila dia jatuh, srop. Okey. Dia jatuh kat tanah ni. Dan okey, dia jatuh kat tanah ni, nanti dia terbuka secara tak langsung. Dia akan jadi benih dan akan tumbuhlah pokok-pokok baru seperti ini. Okey, satu ada, ni ada pokok dia, ni ada lagi. Ni ada. Cukup mudah tanam dia. Memang low maintenance. Ni ada. Betul-betul low maintenance. Okey, sebelah dia ada pokok lengkuas. Pokok lengkuas cukup hidup kawasan ni. Ni dia. Pokok lengkuas. Okey, dekat kebun aku ni, masa awal dulu tahun 2021 aku korek sumur ni sama level, lebih kurang lah sama level dengan aras sungai. Sungai ni sebenarnya tak dalam mana pun. Okey, dah lama-lama dia dah terhakis tepi tebing dia terhakis, dia naik jadi tinggi. Tapi buat masa sekarang ni alhamdulillah, bila air sungai pasang, air sungai dia akan masuk kat sini. So sumur ni memang tak pernah kering, memang sentiasa ada air. Kecuali sungai tu betul-betul kering. Tu ada ikan. Nampak ikan tak? Ada anak ikan. Anak ikan, kadang-kadang ikan puyuh pun masuk dalam ni. Jaranglah sungai ni kering. Kira sumur aku ni, sumur ni kira sentiasa ada air lah. Okey, kat sini pokok nyok. Ni pun baru lepas posa. Jadi aku baru lepas mesin. Nanti aku nak bersihkan ni. Sebelah dia ada pokok limau. Ada sikit pokok pandan. Dan kat sini ada pokok limau purut. Okey. Sebelah dia ada aku tanam serai. Yang ni serai wangi. Tak boleh buat makan Serai wangi ni, biasanya serai wangi ni orang buat minyak. Okey, kat sini ada lemon. Dan ni dia pemandangan daripada sini. Ada pokok kelapa.
Kat situ aku ada tanam buluh. Kat situ ada tanam pokok limau. Dan kat sini tengok landscape aku ni. Dia ada, kita ada tanam bunga. Bunga apa ni? Mungkin tuan-tuan tahu kot. Bunga apa? Bunga kantan. Bunga kantan ni harga dia boleh tahan mahal jugalah. Kalau musim perayaan, orang utara ni buat laksa. Kalau belah selatan, mereka suka buat masak apa? Masak pedas. Masak pedas masak pedas Tah, aku pun tak tahu pasti apa nama dia. Masak pedas ke? Masak asam. Bukan. Masak pedas kot. Tapi kalau belah utara ni, macam biasalah, kita kebanyakannya akan guna bunga kantan ni untuk buat laksa. Okey, yang ni pokok naga. Pernah berbuah sekali. Pokok naga ni aku biak je kat sini. Ni pun dah 5 tahun. Lepas dia berbuah sekali tu, dia dah tak mau berbuah dah. Sepatutnya aku dah tukar dah. Aku tak tahulah nak rawat dia macam mana ni. Nak bagi dia berbuah. Tengah study juga. Okey, yang ni aku ada pokok apa nama? Avocado yang dah mati dah. Yang ni ada orang bagi yang itu, anak pokok dia. Ada Cina tu dia bagi kat aku. Aku tanam-tanam daripada kecil sampai besar ni. Baru ni musim kemarau, kering. Jadi mungkin sebab tu dia mati. Dan yang ni pun ada tinggal satu lagi ni. Ada 2 yang masih bernyawa. Yang lain tu semua dah mati dah. Okey, kat sini ada serai. Ni aku baru lepas pruning. Pruning untuk pokok limau Bali ni. Limau Bali ni pernah sekali berbuah yang pokok ni. Yang 2 pokok ni belum ada berbuah lagi. Usia dah 5 tahun. Aku tak pernah berbuah baja lagi. Tak try lagi berbuah baja. Okey, sebelah belakang ni ada pokok limau. Kita panggil limau telok boya. Limau boya. Dia duk panggil sini limau boya. Ni bentuk dia limau boya. Dia macam lemon, tapi dia bentuk dia bulat, agak bulat. Macam ni. Okey. Bentuk bulat. Sekilo RM5 ni. Boleh buat seronok-seronok. Boleh lah. Kat sini. Ini semak sikit. Okey, mari kita ronda kat sini lagi. Ni ada nenah. Dah berbuah dah ni. Saja aku biak bagi lalang kat sini. Sebab aku takut nanti ada penyamun. Kawasan hot juga. Takut ada penyamun yang nampak buah nenah aku. Dan nanti hilang pula dah. Okey. Sebelah pokok nenah tu ada tanam nyok. Yang ni nyok pandan asalnya nyok pandan ni. Nyok pandan kan nyok apa ni? Kalau tuan-tuan tahu, boleh komen lah. Dia colour kuning. Dan ni pokok cermai. Pokok cermai ni pun dah start berbuah dah ni. Tapi cermai ni dia tak masam. Ambil daripada member. Dia tawak. Okey, sebelah dia ni nyok pandan juga depa kata. Color hijau, yang tadi color kuning. Okey, yang ni pokok buluh aku baru tanam dalam setahun yang lepas lah, untuk buat teduhan. Okey, mari kita pergi ke pondok aku pula. Kita masuk. Yang ni sebelum nak masuk ke pondok, daripada mini kebun aku ni ada pintu gerbang. Yang ni aku tanamkan dia dengan pokok markisa yang berjuntaian. Ni aku dah harvest dah buah dia.
Dia tak ada buah. Okey. Apa yang menariknya bagi aku, kebun aku ni dekat dengan pondok ni. Pondok ni aku simpan barang-barang lah yang tak berisiko tinggi daripada kecurian. Okey, kat halaman dia ni, nampak macam halaman rumah yang keren gitu. Okay, aku buat apa, bench daripada batang-batang pokok yang aku kutip dekat jalan sana, tepi jalan tu. Depa baru lepas tebang. Jadi pokok-pokok yang dekat dengan taman tu, depa dah tebang, depa buang. Aku minta depa katam lebih kurang dalam 2 kaki setengah. Tu aku kutip, aku letaklah untuk buat bench tempat duduk kat sini. Alright. Okay, yang tadi aku baru je lepas beli gergaji dengan hammer dengan paku 3 inci. Ni aku nak buat kat sini, nak buat bench. Dulu dah ada bench kat sini. Biasalah kursi kat sini aku tak cat itu. Dah lepas 5 tahun ni dia dah rosak-rosak. So aku nak repair, nak buat barulah dengan guna kayu yang terpakai. So aku rasa sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Semoga jumpa lagi dalam next video. Mungkin video aku buat bench atau aku buat apa aktiviti aku di dalam kebun aku ni. Okay guys, semoga jumpa lagi dalam next video. Semoga apa yang aku kongsikan sedikit sebanyak memberi manfaat pada korang semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari aku untuk hampa semua. Okay, kepada yang baru terjumpa channel aku, jangan lupa like and subscribe. Dan kepada yang dah lama subscribe channel aku ucap ribuan terima kasih kepada hampa semua. Okay, semoga jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.